Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Anas Afizi bin Alias. Saya Hairul Ahmad Hakimi bin Kamal Azwan. Dan saya Nur Arisa binti Azizhan. Kali ini kami akan membentangkan karya seni tulisan khat yang berasaskan kata hikmat daripada Imam Syafi'i, iaitu jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Kata-kata ini sangat relevan dalam kehidupan pelajar kerana ia menekankan kepentingan menuntut ilmu serta kesungguhan dalam menghadapi cabaran pembelajaran. Melalui kata-kata ini, kita dapat memahami bahawa setiap usaha yang dilakukan dalam proses pembelajaran pasti akan memberi manfaat pada masa hadapan. Selain itu, pemilihan kata hikmat ini juga bertujuan untuk memberi kesedaran kepada pelajar agar tidak mudah berputus asa apabila menghadapi kesukaran dalam belajar. Jadi seterusnya, maksud kata hikmat ini ialah setiap individu perlulah bersedia untuk menghadapi kesukaran dan cabaran dalam menuntut ilmu. Proses pembelajaran sememangnya memerlukan kesabaran serta disiplin dan usaha yang berterusan. Jadi, sekiranya seseorang tidak sanggup untuk menahan kepayahan dalam belajar, mereka perlulah menghadapi kesan yang lebih buruk, iaitu kebodohan. Hal ini boleh menjejaskan masa depan seseorang serta menghadkan peluang untuk berjaya dalam kehidupan. Jadi oleh itu, kita perlulah sentiasa berusaha, rajin belajar dan tidak mudah berputus asa dalam menuntut ilmu. Jadi, ini adalah hasil khat kufi yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses penghasilan tulisan khat kufi yang saya hasilkan menggunakan aplikasi IBIS Pen. Pertama sekali, saya memilih jenis khat kufi kerana bentuknya yang lebih geometrik dan berasaskan petak yang memerlukan ketelitian dan kesabaran dalam penyusunan huruf. Seterusnya, saya membuka aplikasi IBIS Pen dan menyediakan grid sebagai panduan supaya setiap huruf dapat disusun dengan kemas dan seimbang. Saya kemudian melakar bentuk asal huruf secara berperingkat, satu petak demi satu petak, agar menepati ciri khat kufi yang sebenar. Sepanjang proses ini dijalankan, cabaran utama yang saya hadapi ialah memastikan setiap huruf kelihatan seragam dan tidak lari daripada struktur asal. Saya juga perlu fokus supaya sambungan antara huruf nampak jelas dan tersusun. Akhir sekali, saya menambah kekemasan seperti menebalkan garisan dan memperjelaskan bentuk supaya hasil akhir kelihatan lebih menarik dan kemas. Kesimpulannya, penghasilan khat kufi ini memerlukan kesabaran, ketelitian dan latihan yang berterusan. Dalam menghasilkan karya khat ini, kami memilih gaya khat kufi yang bercirikan bentuk geometri yang tersusun dan seimbang. Gaya ini dipilih kerana ia kelihatan kemas serta sesuai untuk dipersembahkan dalam bentuk moden penggunaan teknologi digital. Baiklah, walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran dalam menghasilkan karya khat ini. Antaranya ialah memastikan
ketepatan bentuk huruf Jawi supaya tidak menjejaskan maksud asal kata hikmat. Selain itu, kami juga menghadapi kesukaran dalam menyusun ayat yang agak panjang agar kelihatan seimbang dan tidak terlalu padat di atas kertas saiz A4. Seterusnya, cabaran lain juga termasuklah penggunaan teknologi digital seperti pemilihan font, saiz tulisan dan elemen hiasan agar hasil karya kelihatan menarik dan juga profesional. Proses ini memerlukan kesabaran, ketelitian dan kreativiti yang tinggi. Sebagai idea tambahan, kami turut menambah elemen hiasan seperti corak geometri dan penggunaan warna yang bersesuaian bagi menyelahkan lagi keindahan seni hot coffee serta dapat menarik perhatian penonton. Sebagai penutup, karya ini bukan sahaja memperlihatkan keindahan seni tulisan hot, malah sangat membantu kami menghayati maksud kata hikmat ini dengan lebih mendalam. Diharapkan karya ini dapat memberi inspirasi kepada semua agar sentiasa berusaha dalam menuntut ilmu dan tidak mudah berputus asa. Sekian, terima kasih.